kenapa setiap kali lepas kita makan kita akan rasa mengantuk? Adakah itu sesuatu yang normal atau perlu kita bimbangkan? Okey, kalau ada penyakit ke memang merisaukanlah. Kita nak bincang bersama dengan Dr. Koh Fei Ping, ialah pakar perunding perubatan keluarga Klinik Kesihatan Kuala Lumpur untuk isu mengantuk selepas makan. Ya. Apa khabar doktor? Khabar baik. Terima kasih kerana menyemput untuk memberi sedikit pandangan dan maklumat mengenai topik ni. Terima kasih kembali. Okey, doktor. Kita terus kepada topiknya. Mengantuk selepas makan. Adakah ini satu yang normal atau perlu kita takutkan? Baik. Okey, mengantuk selepas makan, mengantuk yang sedikit tu sebenarnya adalah normal. Tetapi kalau mengantuk yang agak ketara dan berlarutan, yang tu mungkin ada masalah kesihatan. Kenapa kita kata mengantuk lepas makan tu normal secara umum? Sebab ada kita kata dia ada proses yang berlaku dalam badan. Satu antaranya ialah sebab proses penghadaman dan pencernaan makanan. Jadi darah lebih kepada kita kata fokus terhadap perut dan usus kita. Jadi darah di otak dan tempat-tempat lain mungkin berkurangan sikit. Jadi menyebabkan kita mungkin rasa lebih selesa, rasa relax sikit. Dan juga ada perubahan terhadap hormon dalam badan lepas kita makan. Seperti ada pengeluaran hormon insulin yang membantu mengurangkan tahap gula dalam badan. Dan juga ada pengeluaran hormon lain yang relax, kita kata hormon seperti serotonin. Jadi yang tu membuatkan kita lebih relax dan menyebabkan kita mungkin rasa mengantuk sedikit. Tetapi ia juga dipengaruhi oleh kuantiti makanan dan jenis makanan yang kita makan. Terutamanya jika makanan tu kuantiti hidangannya besar atau dia mengandungi karbohidrat lah, kita kata kumpulan karbohidrat yang banyak, atau gula kita tambah pula dengan air yang manis, atau makanan tu berlemak sedikit. Tu dia sebab ada yang kata lepas makan ramai jadi macam ular sawa kan. Ular sawa. Okey, ada juga yang kata maybe food coma, ada panggil food coma. Jadi ada kata tak dengan mungkin insulin ke doktor, ataupun ada faktor-faktor lain yang terrisau juga kan. Ada yang macam berdengkur terus lantar macam lain macam ni. Padahal orang lain masih lagi nampak normal. Tapi ada individu yang dia punya tahap tu pelik sungguh lah dia punya mengantuk tu. Okey, betul. Bila kita makan, terutamanya makanan yang bergula, gula dalam tahap gula dalam badan tu naik mendadak. Jadi bila tahap gula dalam badan tu naik mendadak, pengeluaran insulin pun akan naik dengan tinggi. Dan kemudian dia akan untuk dia menstabilkan gula dalam badan. Dan kadang-kadang bila pengeluaran ni kita kata tak sekata, dia akan menjatuhkan tahap gula tu dengan cepat, menyebabkan kita rasa letih dan lesu. Itu antara daripada sebabnya. Okey, kalau kita makan banyak kita tahulah itu salah satu faktor yang boleh buatkan kita mengantuk kan doktor. Tapi masalahnya makan sikit pun mengantuk. Ini kenapa doktor? Inikah yang sebenarnya perlu kita risaukan? Sebab dalam kuantiti yang kecil pun, portion yang kecil pun, lepas makan kita akan rasa mengantuk. Okey. Selain daripada kita kata makanan adalah antara sebab kita berasa mengantuk sedikit, kita juga perlu tahu sekiranya mengantuk tu ada agak keterlaluan atau berlarutan, walaupun dengan kuantiti makanan yang kecil, mungkin kita perlu juga membuat pemeriksaan kesihatan kerana ia boleh berkaitan dengan masalah kesihatan seperti diabetes atau kita kata kencing manis. Ada kalanya dia boleh juga dikaitkan dengan masalah kurang darah merah seperti anemia, atau kelenjar thyroid kita yang kurang aktif, kita panggil hypothyroid, atau juga mereka ada masalah gangguan tidur seperti kita panggil sleep apnea, atau mereka yang juga datang dengan tanda simptom seperti berdengkur kuat semasa tidur yang mengganggu kualiti dan tempoh tidur mereka. Juga yang ni boleh menyebabkan kita rasa mengantuk walaupun apa yang dimakan tu kuantiti dia kecil sahaja. Pengalaman doktor di klinik kan mungkin ada individu yang ada masalah asyik nak tidur je. Pernah berdepan dengan situasi pesakit-pesakit yang memang berada pada tahap kronik. Selalu nak tidur je. Okey, kalau kita sekali-sekala bila kita nampak pesakit yang sedang nak tidur, terutama dia kalau tidur, adalah riwayat kata masa memandu kat traffic light pun tertidur kadang-kadang kan, dia nak tunggu traffic light itu tukar hijau pun dia nak tertidur, atau masa tunggu di tempat menunggu pun senang nak tertidur.
mereka yang begini mungkin memerlukan pemeriksaan lanjut sebab antara sebab dia ialah mungkin kualiti tidur sebelah malam tu tidak elok. Mungkin mereka ada kalanya mereka berdengkur kuat atau dan menyebabkan mereka akan terbangun-terbangun disebabkan oleh sleep apnea. Jadi mereka yang begini ni memerlukan pemeriksaan lanjut. Jadi mereka sedang nak lena ni. Kalau mengikut Fetri tadi, pagi tadi dia makan nasi lemak, mengantuk. Ini saya percaya ramai dalam kalangan penonton juga akan ada mungkin situasi atau perasaan sebegitu. Jenis makanan yang boleh mempercepat atau membuatkan kita mudah mengantuk, doktor. Baik. Okey, kita tahu mengantuk sedikit tu normal, tetapi kalau mengantuk lebih sikit ni ada juga kaitan dengan kuantiti makanan dan jenis makanan. Jadi makanan yang kita panggil kumpulan karbohidrat, terutamanya karbohidrat ringkas seperti jika kuantiti nasi putih itu banyak sangat atau kita tambah pula dengan kuah yang banyak, kita kata kuah banjir, atau kita minum bersama dengan air manisan yang mempunyai tahap gula yang tinggi, atau makanan yang berkalori tinggi atau berlemak. Jadi yang tu mengambil masa untuk penghadaman berlaku. Dan makanan sebegini kita kata meninggikan risiko kita untuk rasa mengantuk lepas makan. Dan kopi. Alright. Kadang-kadang orang ambil kopi ni untuk tidak elak mengantuk kan? Ya, betul. Tapi sekarang tak terbantu jugalah orang kopi ni. Tak cari apa, doktor? Okey, kita Kafein, tahu kopi setengah orang suka minum lepas makan untuk membantu mereka rasa tidak mengantuk sedikit. Benar kopi boleh membantu untuk kita buat kita lebih cegah sedikit dan supaya kita boleh lebih fokus kepada kerja kita. Tetapi kesan kopi ni mungkin untuk sementara waktu sahaja, mungkin untuk kita kata untuk jangka pendek lah, ya. Dia boleh, tetapi kita perlu hati-hati kalau mereka yang mempunyai masalah kesihatan seperti masalah gastrik ke atau masalah yang senang nak gelisah ke. Jadi minum kopi ni pun juga perlu berpada-pada dan apa yang dicampur dalam kopi tu kita perlu berhati-hati juga, pastikan dia tidak terlalu manis. Dan secara umum pengambilan kopi dalam 2 ke 4 gelas cawan sehari dikatakan tidak memudaratkan kesihatan lah kepada mereka yang boleh kita kata boleh ambilnya. Doktor, saranan KKM kalau contohnya suku-suku separuh kan makan. Tapi kita mungkin empat suku kan atau lebih makan. Macam mana untuk individu yang pemakanan yang berkualiti seharusnya menyumbang kepada tidur dan juga kesejahteraan lah. Ada portionnya yang seimbang, yang sayuran, protein dan sebagainya. Okey, terima kasih kerana bring up the topic suku-suku separuh. Itu adalah pinggan sihat Malaysia. Ya. Jadi kita tahu KKM memang mencadangkan bukan saja untuk mereka yang mempunyai masalah kesihatan, tetapi untuk mereka yang masih sihat, kita galakkan konsep pemakanan yang suku-suku separuh, di mana suku tu adalah makanan karbohidrat seperti nasi atau mi ke, mihun ke, roti. Suku lagi adalah makanan yang jenis protein, ya, protein yang sama ada kita suka ambil ikan ke, ayam ke, atau telur atau ke kacang. Dan bahagian separuh lagi tu kita isi dengan makanan berserat seperti sayur-sayuran atau buah-buahan. Jadi penyerapan akan lebih stabil di dalam badan kita dan tahap gula dengan adanya makanan seimbang ni penyerapan stabil dan dia tahap gula tak naik mendadak dan ia boleh membuat kita ada tenaga untuk melakukan tugasan harian kita. Doktor, adakah sebenarnya faktor usia juga memainkan peranan untuk seseorang itu mudah mengantuk selepas makan? Secara umum kita tak ada kata nak kaitkan dia secara langsung dengan usia, tetapi kalau kita aktiviti kita kurang, maksudnya kita kata aktiviti yang sedentary lifestyle, tidak banyak pergerakan semua, mungkin boleh menyebabkan kita juga ada masalah sebab bila kita nak kita kata senang nak mengantuk lepas makan ni, dia boleh jadi dua, kita terlalu penat atau mungkin kita terlalu relax pula, ya. Jadi dia boleh, ya,
Jadi prinsipnya ialah kita selain daripada pemakanan, jangan lupa aktiviti fizikal tu juga penting. Dan mereka yang kalau mereka yang senang nak mengantuk lepas makan, digalakkan juga kalau boleh jalan ringan dalam 5-10 minit. Lepas makan tu boleh kita kata membuat kita tidak senang nak mengantuk lah. Macam mana kita nak tahu dalam situasi kadang-kadang kita ni macam suka diagnose sendiri kan. Bila kita rasa tidur ni normal, biasalah kan, penat malam tadi tidur tak cukup dan sebagainya. Tapi kita nak tahu kita perlu dapatkan pandangan daripada pakar kesihatan sebab mungkin bukan sahaja dia mengantuk tapi datang dengan simptom yang lain, sakit dada, belakang dan sebagainya. Bagaimana doktor? Ya, kita tahu, kita kata mengantuk lepas makan tu sedikit normal, tetapi jika dia lebih ketara dan berlarutan atau berlaku hampir setiap hari walaupun makanan yang dimakan tu sedikit atau sederhana sahaja dan datang dengan tanda-tanda simptom yang kita kata seperti yang diberitahu tadi, sakit dada atau rasa senang nak dahaga, selalu lapar, atau buang air kecil kerap, atau mungkin ada yang beritahu berat badan ni naik atau turun agak mendadak, perubahan berat badan. Ada juga yang akan kata ada luka yang susah nak sembuh, atau bila tidur suami atau isteri ada mengadu kata berdengkur kuat. Jadi mereka yang sebegini dan juga ditambah pula dengan kalau sejarah keluarga yang ada masalah kencing manis, diabetes dan faktor risiko masalah jantung dan sebagainya, perlu dapatkan pemeriksaan awal supaya kita dapat kesan penyakit di tahap awal. Sentiasa cakna doktor perubahan hidup. Dulu makan okey, sekarang ni macam makin pelik je, kena awasilah. Bimbang kita punya ada masalah penyerapan kita dan sebagainya. Terima kasih banyak kepada Dr. Kau Fei Ping. Terima kasih yang merupakan pakar perunding perubatan keluarga Klinik Kesihatan Kuala Lumpur. Jadi berkongsi buah fikiran dan juga fakta-fakta yang penting untuk kesihatan kita bersama.